Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemput lah. Baik, pada video kali ini pembayaran amount serendah 100 dan sehingga semaksimum RM600 akan mula disalurkan minggu depan. Jom kita mulakan. Baik, ini merupakan makluman awal kepada penerimanya. Syabara tahniah kami nak ucapkan kerana pada minggu depannya, pada tarikh 7 hari bulan 7 hari bulan November, anda akan dapat pembayaran anda. Okey, anda akan mendapat pembayaran yang dikategorikan seperti berikut. Yang pertama, bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun dan pesakit kronik terlantar sebanyak RM500, dan yang seterusnya bantuan OKU tidak berupaya bekerja RM300, dan seterusnya bantuan persekutuan RM100 dan semaksimum RM350 untuk satu keluarga, dan ada dibayar allowance pekerja kurang upaya sebanyak RM450, dan ada bantuan warga emas BWE sebanyak RM600, dan ada bantuan anak pelihara BAP sebanyak RM250 sehingga semaksimum RM500 sebulan, dan banyak lagi senarai-senarai segala bantuan keuangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, yang mana dimaklumkan ia rasminya akan disalurkan pada tarikh 7 hari bulan November. Ambil perhatian, okey, kalau ada yang terima lagi awal daripada itu bergantung kepada pejabat JKM negeri dan daerah anda. Okey, ada negeri yang mungkin awal sedikit daripada tarikh 7 hari bulan tu, dan kebanyakan negeri akan memulakan pembayaran bantuan bulanan JKM ni pada tarikh 7 hari bulan November. Ia akan bayar seterusnya 8, 9 dan seterusnya sehinggalah selesai untuk semua kategori bantuan ini. Baik, sehingga ke saat ini masih ramai lagi yang bertanya kepada admin macam mana cara nak memohon. Okey, dengan ini admin nak jelaskannya. Untuk segala bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, okey, yang pertama untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan yang kedua, haruslah layak mengikut kategori bantuan-bantuannya. Okey, jadi kalau kita ni memang warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas, dan hidup tak senang, maksudnya golongan B40, maka anda boleh memohon. Okey, tak salah untuk cuba memohon. Okey, macam mana cara nak memohon ni? Okey, ada dua cara. Yang cara yang paling efektif lah, yang banyak orang buat, yang kita akan dapat keputusan dengan pantas, adalah terus pergi ke mana-mana pejabat JKM daerah anda. Okey, hadir ke pejabat sana dan bagi tahu bantuan apa yang nak dipohon, dan bawa dokumen-dokumen yang berkenaan dan isi borang di sana. Itu lebih efektif, lebih cepat untuk diproses. Okey, dan yang kedua, anda boleh layari laman web ebantuanjkm.jkm.gov.my. Okey, dalam laman web tersebut anda boleh membuat permohonan secara dalam talian. Tapi admin tak sarankan dalam talian kerana lambat, feedbacknya lambat. Kita senang buat permohonan dalam talian tapi ia diproses agak lambat. Maklumlah, dalam talian lah katakan. Ada beberapa aduan yang admin terima daripada ramai netizen, penonton pun ada, tentang kesukaran untuk memohon. Okey, admin tak nafikan bantuan bulanan JKM ni sebenarnya memang sukar. Kadang-kadang orang yang memang layak pun tak dapat. Sebab ia ada satu isu dinaikkan yang mana pihak JKM ni dikatakan sebagai tidak memudahkan segala urusan. Ada, tapi bukanlah semua Ada negeri-negeri dan daerah-daerah yang kata orang bila nak mohon bantuan JKM tu agak sukar kerana layanan yang kurang mesra daripada staff-staff di sana. Tapi admin nak jelaskan kat sini yang penting anda sebagai kita lah sebagai rakyat Malaysia ada hak untuk memohon bantuan kebajikan. Dan sekiranya kita memang layak dalam apa juga kategori, kita boleh memohon. Okey, sekiranya anda menerima layanan yang teruk daripada mana-mana staff JKM, anda boleh mengadu, buat aduan ke pejabat Jabatan Kebajikan JKM negeri lah. Buat laporan di sana, bagi tahu, komplain. Okey, staff di mana-mana, tahu nama lagi bagus, laporkan apa, macam mana cara layanannya. Sekiranya kasar, endah tak endah,
anda boleh buat aduan. Okey, itu yang terbaiknya daripada kita nak berdebat tentang staff-staff ni. Sebab bukan semua staff ni layanannya kurang mesra. Ada yang mesra, tapi ada sesetengah mungkin yang layanannya agak kurang mesra. Kita sebagai rakyat ada hak untuk buat aduan sekiranya kita menempuh situasi seperti itu. Okey, jadi yang mana layak, mohon. Okey, jangan lengah-lengah. Sebab akan ada penambahbaikan untuk kategori OKU bagi tahun 2026 nanti. Nantikan perinciannya. Okey, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan selamat menerima bantuan ini. Jumpa lagi. See you guys in the next video. Bye-bye.